Saya ingin menasihati Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya tidak mengulangi kesilapan-kesilapan yang pernah dibuat oleh Datuk Seri Najib Tun Razak semasa skandal 1MDB dahulu. We've been through it sebenarnya. Rakyat Malaysia have been through it. Dan kita memang dah tahu skrip dia. Apabila ada pendedahan besar oleh media antarabangsa, reaksi pertama ialah ini semua tipu. Kemudian gam, kemudian tak nak bagi orang baca. Tengok dulu pendedahan itu. Dan media antarabangsa ni, bila dia buat kerja, dia ada sumber yang besar berbanding dengan media tempatan. Dia dah menghabiskan bertahun-tahun tau siasat benda ni. Dia dah jumpa orang, setiap satu dokumen yang dia dah tengok, dia dah ambil bukti, dia dah rakam percakapan semua. Jadi untuk kita nak menutup dan berharap ia akan hilang begitu saja, dia takkan pergilah. Dan kita dah tengok macam mana pengakhiran 1MDB dahulu. Walaupun awalnya dituduh, kemudian digam, yang lain dipecat, akhirnya masa tu Wall Street Journal lah. Kali ini Bloomberg kan. Tapi akhirnya perkara itu terdedah juga kan. Baik Ini saya bercakap untuk diri saya. Saya sedia maklum bahawa ada satu laporan SPRM telah dibuat oleh 3 NGO Melayu yang saya ingat Perkasa dengan PPIM lah terhadap saya semalam. Dan ada laporan SPRM terhadap saya. Dan seumur hidup saya, ini adalah laporan SPRM yang pertama yang dibuat terhadap saya. Saya dah jadi ahli parlimen lama tau, menteri segala-galanya lah. You gaduh dengan Perkasa ke? Itulah. Saya pun terkejut juga. Banyak-banyak NGO yang nak backup kerajaan Perkasa. Tak pernah berlaku dalam sejarah negara ini kan. Semalam pun SPRM dengan pantas telah membuat kenyataan akan mengambil tindakan. Laporan dibuat dalam pukul 4 lebih, pukul 7 lebih, SPRM dah keluar kenyataan dah akan mengambil tindakan. Pagi ini saya dimaklumkan oleh satu sumber dalaman SPRM bahawa satu serbuan terhadap saya akan dibuat. Saya bersedia, sebab tu saya kena sebut saya lah, sebab takkanlah Kak Oji dengan Wong Chen pun nak masuk lock-up dengan aku. Jadi teman. Jadi saya nak sampaikan kepada Datuk Seri Anwar, kepada Tan Sri Azam Baki, saya ni veteran bab-bab kena tangkap dan masuk, kena raid, kena geledah, bab-bab masuk lock-up ni. Jadi saya bersedia melalui semuanya sekali lagi. Kerana kita pernah juga lalui sebagai sebuah negara bahawa taktik intimidasi dan juga mencipta kes seperti ini telah pun dibuat oleh pentadbiran-pentadbiran sebelum ini. Dan kita pun tahu perkara itu tidak berjaya. Akhirnya kebenaran akan tetap terselah dan rakyat akan buat penghakiman. Jadi kalau saya nak kena masuk lock up, nak kena raid 2-3, saya dah beritahu kat isteri saya, tolong kemas rumah sikit kan. Saya pun dah pastikan bahawa pakaian dalam saya semua yang cantik-cantik lepas ini kan. Korang tak pernah masuk lock up, korang tak tahu kan. Jadi kalau maksudnya kita perlu melalui sekali lagi, dan pengalaman saya masa 1MDB ke Felda ke Tabung Haji, saya boleh beritahu kalau setakat masuk lokap 2-3 hari tu, setakat kenegari semua berbaloi untuk perkara-perkara yang sepenting ini untuk rakyat. Kerana kami ahli parlimen. Kalau kami kena tangkap oleh SPRM dan kami kena tekan, ada kes yang dibuat-buat terhadap kami ada suara yang boleh sampaikan kepada rakyat. Kami akan ada peguam-peguam. Yalah, susahlah sedikit kan, akaun kena bekulah, itulah, ini semua kan. Tapi paling kurang kami ada recourse untuk kami bela diri dan sebagainya. Tapi kalau kena kepada kamu, kalau kena kepada sesiapa yang memang orang tak kenali, kalau kena kepada seorang peniaga yang dia tak kacau orang, tapi tiba-tiba orang nak ambil harta dia, tak ada orang yang akan dengar. Kamu akan tenggelam begitu saja. Jadi sebab itu, kalau perlu melalui sekali lagi,
Saya rasa berbaloi lah. Jadi kalau berani, cuba buat lah. Kan? Dan saya juga nak ingatkan kepada Datuk Seri Anwar, kerana dia juga yang pernah melaungkan sendiri sebelum ini bahawa rakyat adalah hakim negara. Akhirnya dia akan sampai juga kepada rakyat. It's just a matter of time, kan? Jadi dan sekiranya Tan Sri Azam Baki atau Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan taktik-taktik untuk mengelak, setakat ini 2-3 hari pertama, reaksi daripada pihak berkuasa adalah mengelak. Satu-satunya reaksi daripada Datuk Seri Anwar ialah dengar penjelasan Tan Sri Azam Baki. Penjelasan Tan Sri Azam Baki itu macam budak tingkatan 4 buat prinsip akaun. Kan tak masuk akal, kan? Jadi macam mana kita nak percaya kat dia? Kemudian sekarang ini, semalam dia dah mula sampai ke intimidasi. Ada laporan SPRM akan siasat semuanya. Dan kalau ingat taktik-taktik untuk menutup perkara ini akan berjaya memperlahankan usaha kami, ahli-ahli parlimen yang 8 orang ini, untuk menuntut agar dakwaan-dakwaan terhadap SPRM ini disiasat segera. Kami mahu memaklumkan bahawa adalah menjadi tanggungjawab kami menyuarakan tuntutan-tuntutan ini bagi pihak rakyat. Lagipun kita tak minta banyak pun, kita minta siasat. Apa yang payah sangat nak siasatnya? Bukanlah kita minta bayar kami 500 juta ke, lantik Wong Chen jadi timbalan Perdana Menteri ke, tak ada pun. Kita minta siasat, kan? Seperti yang saya sebut tadi, kita dah kenal jugalah gaya kerajaan. Baik kerajaan manalah, kerajaan bertukar ganti, tapi gaya kerajaan itu lebih kurang sama lah daripada satu kerajaan ke satu kerajaan. Kalau isu itu tidak dibawa sehingga ke peringkat rakyat, maka isu itu akan mati dan diam begitu saja. Mereka merasakan bahawa akhirnya rakyat ni, ahli parlimen ke, rakyat ni lepas media melaporkan, dia mati kat situ lah. Orang baca, orang terkejut, tak apalah, kan? Jadi menjadi tanggungjawab kami lah untuk memastikan perkara ini membina momentum supaya ia berakhir dengan satu siasatan yang telus dan bebas.